Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah dengan kerjasama Jabatan Hidupan Liar JHL melaksana ops buaya tumpuan di kawasan hotspot bermula pesisir pantai Tanjung Aru hingga muara dan sepanjang Sungai Petagas. Bercakap kepada RTM, penolong pengarah APM Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Imran Azmi memberitahu, operasi dibuat bagi mengesan seekor lagi buaya yang dipercayai berada di kawasan berkenaan. Sebelum ini, seekor buaya sepanjang 1.2 meter berjaya ditembak di kawasan tersebut. Mengulas mengenai kehadiran buaya di pantai Tanjung Aru Ahad lalu, Imran memberitahu pemantauan berterusan dibuat termasuk menggunakan drone dan kamera penglihatan malam. Turut dipacak bendera merah sebagai peringatan kepada pengunjung agar menghentikan aktiviti air serta menjauhi kawasan berisiko. Kita juga menggerakkan unit drone kita untuk membuat pemantauan udara bagi memastikan kita dapat video yang lebih luas untuk kesan lokasi buaya tersebut. Dan juga kita nak menyebarkan info yang kita dapat ni supaya semua pengunjung, orang awam dan juga operator sukan air ni termaklum akan kehadiran buaya di kawasan pantai Tanjung Aru.